Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jiwa hari ini? Jika kau sedang mendengar ini dalam keadaan letih, aku mahu kau tahu satu perkara. Kau tidak lemah. Kau cuma manusia. Hidup ini tidak selalu seperti yang kita rancang. Ada hari kita kuat, ada hari kita hanya bertahan, dan itu tidak salah. Jangan malu jika hari ini kau belum berjaya. Jangan rasa rendah jika langkahmu perlahan, kerana yang penting bukan siapa paling laju, tetapi siapa yang tidak berhenti berjalan. Ingatlah, setiap air mata yang kau simpan, setiap doa yang kau bisikkan dalam diam, tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Mungkin hari ini kau diuji dengan kesempitan, bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk mengajar hatimu bersandar kepada Yang Maha Kuat. Jika kau masih bernafas hari ini, itu tandanya Tuhan belum selesai dengan kisah hidupmu. Berhenti sekejap jika perlu, tetapi jangan menyerah. Maafkan dirimu atas kesilapan lalu. Bangga dengan dirimu kerana masih bertahan hingga hari ini. Dan percayalah, hari esok masih menyimpan cahaya. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizq. Ya Allah, selamatkanlah kami dalam agama kami, sihatkanlah tubuh badan kami, berkatilah rezeki kami, tenangkan hati kami, dan lindungilah kami serta keluarga kami di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kerana mendengar. Jaga diri, jaga hati, dan jangan lupa Allah sentiasa dekat.